Banyak lagi 10 rial kat bagi ni. So kita jalan kaki je lah. Assalamualaikum. Semoga urusan kita hari ni mudah-mudah je. Dan selamat datang ke Kakiku bersama saya, Ku. Jom kita tengok macam mana perjalanan haji saya. Boleh jadi perjalanan haji kita tak sama ya, tapi matlamat kita tetap super. Ia ini mendapat haji yang mabrur, InsyaAllah. Nanti jika video ni memberi manfaat, jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan share. Let's move. Alhamdulillah, ini kali kedua masuk Raudah. Dapat slot sebelum solat subuh. So lama lah sikit, boleh iktikaf sampai habis solat. Dalam bahasa Arab disebut Raudah. Dalam bahasa Melayu maksud dia taman atau kebun. Kawasan yang sangat istimewa dalam Masjid Nabawi ini dikenali sebagai Raudatul Jannah atau Taman Syurga. Pasal apa Raudatul Jannah istimewa? Pasalnya dia adalah kawasan antara rumah dan mimbar Rasulullah. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman syurga. Rujukan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dulu kawasan ni mudah nak kenal. Kalau kapit hijau, itulah Raudah. Kalau lain pula, warna merah. Tapi lah ni, semua kawasan masjid dah kapit hijau. Cuma dalam Raudah, motif ukiran di tiang dia tu berbeza dari tiang-tiang kawasan lain. Dia ada macam dot-dot hitam kat tiang dia tu. Dalam Raudah juga ada beberapa tiang yang ada cerita dia tersendiri. Nak cerita kat sini tak sempat lah. Petugas dah suruh keluar. Balik hotel, terus breakfast. Habis je solat asar, kami pergi melawat Museum Pembesaran Masjid Nabawi, or in English, the Prophet Mosque Expansion Exhibition. Locationnya dekat dengan gate 307. Kat sini kita boleh tengok step by step pembesaran Masjid Nabawi dari zaman Rasulullah SAW sampailah ni. Banyak miniatur tunjuk reka bentuk Masjid Nabawi. Dia ikut peredaran zaman pemerintah. Maklumat pasal arkitek, pemerintah, peristiwa penting semua dah. Ni kan pelengkap kepada lawatan Masjid Nabawi. Nanti kalau sahabat-sahabat semua sampai Masjid Nabawi, kena main museum ni. Harga tiket dalam 15 rial plus minus. Dah sampai Masjid Nabawi ni, sayang kalau tak bertalaqi kan. Boleh pilih guru kat mana-mana tiang masjid. Macam-macam level ada. Selalunya selepas asar dan maghrib. Saya pun join lah sekali. Lepas je dinner, kami pergi melawat Masjid Quba sekali lagi. Ini kira special trip lah. Ustaz susun. Awak ajak, kita ikut. Tak wajib pun kita nak masuk masjid nak sembahyang apa. Kalau jemaah nak masuk pun boleh, tak nak masuk pun tak apa. Ya. Kenapa kita pasti kat sini? Sebab mudah. Jadi jemaah lepas ni kalau siapa yang tak nak solat, nak terus naik pagi yang kita sebutkan tadi, naik pagi tu satu orang 10 rial pergi ke Wajah Quba dan balik pun 10 rial, 20 rial. Ya. Jadi siapa yang nak masuk solat dekat Masjid Quba pun boleh, solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun siapa kata Ustaz, tak apalah Ustaz, kita orang terus nak naik pagi, nanti insyaAllah petugas kita terus bawa pergi naik pagi. Ya.
Siapa nak masuk masjid tu? Masuk masjid tu. Mesti pukul 11 dekat sini. Okey? Kalau siapa yang nak stay kawasan masjid ni pun tak apa. Tak nak naik bagi lah, kita nak stay kawasan masjid pun tak apa, tak ada masalah. Okey? Jangan ingat, masjid pula naik bagi. Naik bagi nanti tertukar kita, Mat akan bawa. Mat bawa jemaah. Okey, jemaah yang naik bagi ikut Mat. Lepas semayang boleh. Tapi kami ambil keputusan nak solat sunat lagi kat masjid. Naik bagi tu fikir lepas ni . Masjid Quba merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam dan didirikan atas dasar takwa. Berlaku di dalam peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dibina pada tahun 1 Hijrah bersamaan 622 Masihi ketika Rasulullah tiba di Quba, di mana Rasulullah tinggal untuk sementara waktu sebelum baginda meneruskan perjalanannya ke Madinah. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu asas Masjid Quba ni dan ikut serta dalam pembinaan bersama-sama para sahabat. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu ia solat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Rujukan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk info sahabat-sahabat semua, Rasulullah juga selalu datang ke Masjid Quba terutamanya pada hari Sabtu, sama ada berjalan kaki ataupun menunggang kuda. Sebab tu, sekejap lagi kita akan gunakan laluan Rasulullah SAW atau Quba Walk balik ke Masjid Nabawi. Last naiklah juga 10 riyal je seorang. Nak abang bagi, inilah yang dinamakan Quba Walk, jalan yang menghubungkan Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan juga jalan yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berjalan ke Masjid Quba. Nahnu janayna laulaka ya Ahmad ma baqina. Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah, ya Rahmat ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah, ya Rahmat. Ni banyak tempat shopping dan makan di tepi-tepi Quba Walk ni. Dari sini kami menapak balik hotel. Sebab kalau nak balik dengan bas kena patah semula ke Masjid Quba. Bayar lagi 10 riyal kat bagi ni. So kita jalan kaki je lah, tak jauh mana pun nak sampai hotel. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ni. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video dalam persiapan menuju ke Mekah Al-Mukarramah.